Hari Raya to all of you. Tapi macam bagi duit RM5 untuk kata sesilah. Cakap apa? Tak ada bagi ampau ni. Salah cukup ke tak cukup? Hey guys, Assalamualaikum, Sifa Yusof and welcome back to my channel. Hari ni ialah Hari Raya and selamat Hari Raya to all of you. So hari ni kita punya tema ialah tema warna hijau. Tema tahun ni warna hijau. Tapi tahun ni abang kita beraya di Terengganu untuk hari raya pertama. Jadi untuk hari pertama ni ialah ibu ayah and kita orang 3 beradik. Lepas tu is my first vlog lah bulan ni punya. Yelah kita baru masuk bulan April kan. So bulan ni satu vlog gitu. Kalau Safa post Safa punya Trivandrum, Safa post Safa punya Korea, Jepun, korang nak tengok tak vlog Safa? Kalau nak komen kat bawah nak tengok. Tak apa, kita orang okey je nak tengok. Masalahnya Trivandrum tu bulan puasa punya. Kita orang terlambat nak post sebab kita orang tercatch up dengan everything, semua benda. Tahun ni ialah tahun paling busy Safa. Tak adalah untuk puasa lah, tahun paling busy lah saya rasa. Sebab minggu pertama Safa pergi ke Trivandrum India untuk masa 7 hari. And then second week Safa kena settle all the campaign yang tertanggung untuk bulan puasa sebab Safa dah pergi vacation kan. And minggu ketiga pun summit juga untuk affiliate. And minggu keempat pula kita busy kemas rumah. Jadi tak sempat nak edit Trivandrum tu. So kalau korang okey, kita akan post juga. Tapi lambat sikit. Hopefully korang okey lah dengan Safa punya vlog kali ni, okay? Sebelum kita mulakan hari raya kita yang indah ini, nak awak you guys subscribe kita punya YouTube, like video ni dan juga komen dekat bawah. Tak apa, komen love pun tak apa dah. Tunjuk dah korang punya support dekat situ. Safa okey je. Komen je love, komen je ni. Semua akan Safa reply ya. Jangan risau. So jom kita on the way ke rumah bonda makan rendang. So guys, kita dah sampai rumah bonda. Kita dah makan. Dia dah nampak rendang. Dia tak ingat dah nak record guys. Minta maaf tak sempat nak rekod. So sekarang ni kita nak pergi agihkan duit untuk budak-budak kecil. Ni ampau tahun lepas. Ni ampau tahun lepas guys. Safa tak habis guna sebab tak banyak bagi orang. Safa dah keluarkan duit tu. Lepas Safa bagi dalam RM2 ke RM3 dah macam tu lah. Tapi tahun ni RM1 tak ada. Jadi kita terpaksa bagi RM5. Terpaksa sih. Kita masukkan lah. Dia macam tak sempat lah nak masukkan banyak-banyak. So dia mungkin masukkan dalam 10 maybe. Safa pun rasa galat. Tahun lepas punya duit banyak RM1 Safa pergi keluarkan, Safa boleh pakai. Tahu boleh pakai untuk tahun ni kan. Pergi kan. Ini paling comel punya ampau. Rencana yo. Tapi macam bagi duit RM5 untunglah. Sebab kita ikut tema baju kan tahun ni. Now kita dah beraya rumah kedua. Tadi rumah nenek tak sempat rekod. Rumah nenek alamak. Rumah nenek dah semua dah cakap cepat kita nak pergi rumah lain. Kita orang tak sempat. Gitu. So ni ada Syafiq. Kita pergi rumah Busu Nona. Ni kira ni nenek. Nona hari ni. Malah nak cerita apa orang kata sesilah. Apa kalau kita buat dalam kita punya folio tu apa? Kata sesilah. Betul lah. Apa yang family punya jalur tu? Jalur. Bukan. Apa tak? Siapa tak tahulah. Kerabat. Tengok. Nanti kita dah terfikir kita tulis. Tanya-tanya macam ni memang bodoh sikit. Nampak? Dia lagi ni. Dia lagi tata susila. Tata susila tu ada apa? Banyak-banyak benda dia main kambing. Dia orang tengah bervelocity guys. 3 kali. Dia tengah bervelocity. Suluh lah buka. Buka lagu dulu. Pam. Dia macam Tomorrow.
Semua color-color lah. Color-color. Ya nak duit raya tak? Nak. Nak duit raya? Nak berapa ringgit? Banyak. Nak banyak tu berapa ringgit? 10 ke, 5 ringgit ke, 20 ringgit ke, 100 ke? Kak cakap dulu. Kakak paling cepat. Mana awak Ian? Tak ada. Apa? Ada duit. Dia nak berapa duit? Banyak. Dia nak berapa ringgit? Ni duit Ian. Nah, Hello, Ma. ni duit Ian. Cakap apa? Cakap apa? Mati. Masih ni. Cakap kak. Berapa ringgit tu? Lagi ada raya. Sebabkan Faiz dia banyak dosa ni bapak dia ni. Ni bapak dia. Nah, Tu double lah. Nak double. memang dah apa sekarang ni? Tak nak double. Tak boleh. Apalah, nak tak? Melutut. Pegang Kau dulu. kena buat tidur. Melutut. Nak pegang dulu. Cakap apa? Jangan cakap lagi satu. Jangan tutup kamera. Ambil tag dia je lah. Aku tak pernah datang apa. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Apa yang tahu, siapa tahu? Ni Kak Chan punya. Tengok Kak Channya. Kak Chan, mana Kak Chan? Tak nampak sama colour siapa. Kakak Ifah kita bagi duit raya. Kalian. Oh my god. Uish. Kau ni. Sketches eh. Ampun bila ni? Kau ajar aku buka. Jangan ada buka. Uish. Colour purple. Tak apa. Selamat Hari Raya. Maaf Hari. Aisyah minta maaf. Aisyah minta maaf juga. Saya minta maaf, saya minta duit. Duit cepat. Ampau nalai. Selamat Hari Raya. Ampau nalai. Nak mau. Nak mau. Kita semua sama-sama. Simpan. Pilih. Double tak? Double. Ha? Double. Bapak kau. Bahasa Cina? Biasa dah tengok betul. Yang ganja ni mesti sikit kan? Ha? Yang ganja ni mesti sikit kan? Ya, ganja yang banyak. Rasa tempal sikit je kau bagi. Memang ni dah dapat lagi yang kertas. Ganja. Tapi tak nak tadi. Macam menipis sangat. Dah, satu je. Mula RM2 je. Ha? RM2 Jadi je lah. RM2 je. Selamat Hari Raya. Cakap Cina. Selamat Hari Raya. Cina. Dekat Cina. Apa cakap? Apa? Cakap lu kuat-kuat. Cakap tadi. Ha? Lagi yang kita tengok. Cakap Pergi sana saya rasa cuak. Nanti sesuap. Pergi sana saya rasa cuak. Nah, cakap apa? Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Dia dah malu lah kan. Dia dah malu lah. Apa ni, jangan tanya pasal berat. Kita dapat duit raya. Mak Zahidah batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mak Zahidah batin. Guys, Tahun tahun minta halalkan semua kau belanja. Dah tak Guys. hutang dah. tahun ni dia dah gemuk kan. Besok dia bagi ampau ni. Ya, ni dah ada. Nampak? Tengok dia pinjam baju saya. Tetap muat aku. Dia tak muat kan tengok. Dia dah gemuk guys. Cepat. Sini, tunjuk sini.
Ian hari ni dapat ampau duit raya. Ampau duit raya. Duit raya dia ada lagu. Apa tu sangat kau? Nah, apa special? Ampun kita hari ni betul-betul berdoa. Dia request tahun lepas guys. Kita sentak. Ha, cuba ya. Mai raya ya. Mai raya tak minta maaf pun. Sama ya. Tak ada tahun lepas dia pilih. Kenapa tak bagi benda ni? Tak selesai lah. Dah selesai. 2,000 hari tu dah transfer. Oh. Putih. Alamak. Dia tengah usaha nak buka. Puan Yati dah dengar kat sebelah. Dah jual. Buka. Yo. 1, 2, 3, 4 semua. Okay, 1, 2, 3. Wah, apa perasaan anda? Cukup ke tak cukup? Tak cukup tak lagi. Wah, cik Puan ni. Dah rosak, dah koyak. Tamat air, sabar. Tamat air lagi. Ni note 100 ni. Tamat air, saya dah baca. Ini macam punya sampul dia dah nampak. Maaf pun dia tak kisah. Duit dulu. Maaf nanti kata. Dia nampak duit dulu guys. Tapi dah koyak dah. Tak tahu macam mana. Semalam pakai baju hijau, kenapa tak bagi? Ibu lah tak nak ni. Aduh. 1, 2, 3. Hijau dah dengar. Oh, sedap belanja laju. Dia tembang dia. Dia tembang. Pilih. Kasi dah pilih. Pilih pula. You tahu ada RM3 je kat situ. Ada apa RM3 dah. Pilih. Anda kali sudah bertuah. Kali ini bertuah lagi ke tidak? Apa? Cabutan bertuah. Sabarlah jangan buka dulu tu saya pilih. Tak sabar. Dia nak tengok dulu. Mak ayam pula. Jap, cong jap. Ya, kocok 3 je kan. Tengok dapat RM3. Wah, ini dua tempat. Lucu mah. Yang pagi yang ada lagu tu. Ada lagu. Satu-satu seorang ya. Tak ibat. Lain ni. Dia dah lama. Nanti lambat dia. Memang banyak. Belum. Seorang lagi. Cepat. Oh, dapat ampau. Cepat. Mama dia. Kau nak betul kau. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed.